Okey, untuk para pengguna LMST pada tahun 2006 hingga 2008, saya kena ulang lagi, sangat-sangat penting. Okey, tengok sini. Meter suhu air selalu dia tak tepat. Kadang-kadang dia naik full bar tetapi enjin tidak panas. Korang tak tahu bila dia panas, bila dia sejuk. Ada dua perkara kena buat. Pertama sekali, water temperature external wajib kena ada. Sangat penting. Kenapa? Dia boleh set alarm bila enjin overheat, dia akan berbunyi. Okey. Berhentikan kereta di tepi jalan. Jangan bawa lagi, sangat bahaya. Nanti gasket bocor. Panggil je free towing daripada insurans free. Perkara nombor 2, kalau nak selesaikan, korang boleh tanpa grounding di enjin. Jom saya bawa tengok. Tanpa grounding daripada enjin ke badan. Pastikan sensor suhu tidak longgar. Okey, yang meter saya memang sudah selesai lah. Sekarang dia memang 3 bar sahaja. Suhu 80. Sekarang buka aircon, buka lampu semua, dia bar tak naik. Temperature stable, okey. Share kepada kawan-kawan yang baru pakai kereta ini. Hai.